merebaknya pembohongan. Baca tajuk kita tahu dah. Subhanallah. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut muncul di akhir zaman para pendusta membawa berita kepada kalian yang mana kalian tidak pernah mendengarnya, dan datuk nenek moyang juga tidak pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka, nescaya mereka tidak mampu menyesatkan dan mendatangkan kerosakan kepada kalian. Kan? Di zaman hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk ni kan, bohong ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pembohongan terlampau banyak. Kita ni tuan-tuan, ada satu hadis akhir zaman Nabi sebut tentang tanda kiamat. Nabi kata ketika mana fitnah berada dekat nak kemuncak ni, berjalan itu lebih baik daripada berlari. Nabi kata duduk lebih baik daripada berjalan, berbaring lebih baik daripada duduk, dan diam itu lebih baik daripada bercakap. Zaman ni kita kadang dapat benda, kita ingat kita nak sebarkan maklumat, info, rupanya maklumat palsu. Share dah 6,000 orang baca. Sekoman-koman orang pun hari ni sekali dia share, berapa ribu orang baca. Share dah. Dapat tu share dah. Tak dan nak tahu betul ke tidak. Berebut-rebut nak jadi yang pertama. Subhanallah.